Stick pick. Oi, stick pick dulu. Intake mana? Belum sampai. Dapat free gift. Lalu tadi cakap apa? Walan ni. Walan ni. Hello, good morning everybody. Kan hari tu kata Esa sudah siap kan. So sebelum kita nak pasang white body kan, actually aku nak mod itu intake. So intake dia MST. So dia kena cabut itu bumper. Then lepas bincang kan, sebelum kita buat white body, duct kit sini tolong installkan intake dulu. Lepas tu kita baru letak itu exhaust. So sekarang ni kita dekat duct kit motorsport. Dia sudah renovate lah, kilang baru. Sini semua buat kereta, wrapping. Sana buat content. Mereka sudah operate lah, buka kedai lah. Nanti lepas semua ni siap, baru next kita datang install exhaust. Baru aku payungkan. Mereka tengah cat dah, tengah cat kan. Macam professional boleh buat kereta, boleh cat, semua boleh. Mari kita tengok. So kena tukar intake dulu lah, intake MST. Lepas tu kena cabutkan bumper. Nanti tunggu akad mari. Sini kan mereka baru je pindah kilang, workshop mereka lah. So sneak peek sneak peek. Sneak peek. Oi, sneak peek dulu. Nanti grand opening aku kena datang lah sini buat konten lah. So tunggu je, tunggu intake mari. Dah datang. Intake mana? Belum sampai. So akad lah, dia akan pasang lah. Sini dia orang professional buat BMW. Tapi apa-apa kereta juga kalau nak modify, body kit lah, intake, exhaust, rim, wrapping. Tengok wrapping cantik ni wrapping. So yang dulu kan kita punya BMW itu project car pun sini wrap juga. Memang cun lah. Mereka sini kebanyakan guna KTM frame. Kereta ini kita juga guna itu KTM punya frame lah. Nanti lepas siap kita payung. Tunggu dia. Cepat sikit boleh. Unboxing. MST ni akrilik. Bukan plastik akrilik. MST. Ui, cantik. Cantik. Fresh baru je sampai. Panas lagi. Panas. Kapal terbang mari. Lalu tadi cakap apa? Walan ni. Walan ni. Oh yo. Ni. Kepala besar. Gift. Dapat free gift. Okay, aku tak mau kacau dulu. Nanti siap baru kita payung sikit. Hujan kan? Macam biasa. Nanti kita pasang dulu, nanti kita siap kita payung. Oh, tengok cantik tak? Uyuh. Apa kelebihan pasang MST ni? Banyak susah. Bumper rumah buka. So nanti kita dengar bunyi cu-cu-cu有没？没有吗？ Ada lah. Tak ada terbau. Tak ada tepung. So ni use cam lah ni? Use cam lah ni? Bukan S-Cam. Ini kita pasang bukan untuk bunyi. Kita pasang untuk improve total response dengan naikkan torque. Tapi tak banyak, sikit lah. Itu semua tak penting. Penting cantik. Cantik. Cantik nombor satu. Cantik nombor satu. Oi, cantik Akrilik. Abang ni susah, seorang buat. Dia power. Seorang settle. So intake dari depan sini masuk. Ni original punya semua. So depan punya cover pun keluarkan lah. Dia sini actually depan dalam bumper. That's why kena buka dulu. So nanti lepas siap itu LB punya kit kan, tak payah buka-buka lah. That's why MST kena buka lah. Dia tukar depan. So sekarang dah siap, nanti test bunyi. Tapi ni abang kena record dulu. Betul-betul cantik sini. Oi, boleh nampak see through.
So dah siap dah. So kedai ni mereka masih belum siap lah. Tengok banyak barang lagi belakang. So nanti lepas siap body kit semua akan datang sini balik buat itu wrapping lah. Lepas tu kita slow buat exhaust. Exhaust pun sini Vinox exhaust. Sama dengan BMW lah, semua guna. Kita main kereta ni kan ikut style sendiri. Aku tak suka follow orang, you guna apa brand. Kita suka apa, kita main je. No harm trying others. Kita sampai sini dulu, lepas tu jumpa lagi. Okay.